Polnis dalam komennya ni dia tanya, Cicit Mat Kilau ke ni? Okey, ini berkaitan dengan satu posting konten saya sebelum ni yang menyiarkan seorang remaja mengharung banjir di Batu Enam, Kuantan untuk meninjau rumah. Okey, cuba tengok gambar ni. Yang sebelah kanan itu, itulah remajanya dan saya sahkan dia, Danish Farhan ni adalah keturunan keempat pahlawan Mat Kilau dari perkahwinannya dengan isterinya di Batu Lima tu, iaitu Ajrah binti Bakar. Jadi nenek kepada Danish ni, atau orang mungkin panggil belah situ panggil Tok Wan ke apa, dia adalah anak sulung kepada Mat Kilau dengan Ajrah ini. Danish ni usianya 20 tahun. Mengikut sumber, ada yang mengatakan susuk tubuh dan rupa paras Danish ni mirip dengan Mat Kilau semasa zaman muda belianya. Nanti ada kesempatan kita cuba cari dan interview Danish ni. Okey, di sebelah kanannya itu pula, itu namanya Fuad, seorang fotografer profesional. Dan dia lah yang sebenarnya informer kisah Cicit Mat Kilau ni. Rumah orang tuanya dulu di Kampung Razali, Batu Tiga, Kuantan. Yang menariknya, pada tahun 1968, 1969, iaitu ketika umur Fuad ni 10-11 tahun itu, dia pernah berjumpa, bersembang dan bergaul dengan Mat Kilau yang ketika itu terkenal dengan panggilan Mat Siam. Sebab masa itu dia hantar kuih yang mak dibuat ke kedai-kedai. Tapi sungguh-sungguh dia tak menyangka, dia kata, orang tua yang dipanggilnya Aki itu ialah pahlawan tersohor Melayu yang digeruni penjajah Inggeris.